dalam Islam tidak boleh dianggap Allah Ta'ala itu duduk di atas sesuatu. Berada dengan zatnya di atas sesuatu. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Ini kita nak uraikan intipati akidah baginda alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, tidak bertempat, tidak berarah, tidak bermasa. Kerana apa? Semua itu sifat-sifat makhluk. Dalil dia apa daripada Al-Quran? Ya Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan apa yang dinyatakan tadi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'. Itu dalil dia. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk tak sama dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, sifat-sifat makhluk tidak boleh disandarkan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tak boleh dianggap berada di atas sesuatu, berada di tempat tertentu dengan zatnya, ataupun berada di mana-mana tempat dengan zatnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Dari situ kita akan dapat memahami, itulah di antara intipati akidah baginda alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Sempurna, tidak sama dengan makhluk. Antara benda yang paling penting dalam pembahasan ini, Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tidak berarah. Dalam Islam tidak boleh dianggap Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit. Tidak boleh, tuan-tuan. Kerana apa? Tak boleh. Ada orang tanya, kenapa? Kerana langit itu makhluk. Bila makhluk, asalnya tidak ada. Kalau kamu menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya tinggal di langit, baik, kita tanya dia balik. Bukankah langit itu makhluk? Sebelum langit itu ada, mana Allah? Tadi kamu kata Allah tinggal di langit. Sudah pasti dia akan menjawab Allah Ta'ala ada tanpa langit. Dia boleh terima. Sama juga hari ini ada orang mendakwa Allah Ta'ala ni duduk atas arash. Tuan-tuan tahu arash itu apa? Arash ni makhluk yang paling besar sekali yang Allah ciptakan di alam ini. Tidak ada yang lebih besar daripada arash kecuali arash. Sebab itulah kalimah arah tu disebut beberapa kali dalam ayat-ayat tertentu. Terutama sekali kalau tuan-tuan masih ingat dalam surah apa ni? Subhanallah. Surah Taha. Ayat yang kelima. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada kalimah arash. Kemudian dalam ayat lain pun disebut, wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan beberapa ayat lain ada kalimah arash. Hari ini ramai orang tak faham. Bukan orang yang dimaksud tak faham ni yang jahil dengan agama lah, yang tak belajar ilmu agama. Tak tahu apa itu arash. Arash ini adalah makhluk yang paling besar berdasarkan huraian ulama tafsir. Akbaru makhluqatillah. Akbaru makhluqatillah. Makhluk yang paling besar sekali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab itulah disebut dalam Al-Quran beberapa kalimah arash dan disandarkan kepada Allah. Nak menunjukkan Allah Ta'ala Maha berkuasa menciptakan sebesar-besar makhluk. Kalaulah dia maknanya Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa menciptakan sebesar-besar makhluk, maknanya yang kecil-kecil ni lagi Maha berkuasa, tuan-tuan. Bukankah di sana ada, kalau tuan-tuan mengaji bab Usuluddin, kita mengaji, kan ada golongan Mu'tazilah Qadariyah. Sampai ada di kalangan Mu'tazilah Qadariyah tu dia kata apa? Sebahagian perbuatan manusia ni bukan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Manusia yang menciptakannya sendiri. Dia tak tahu ke? Lebih besar daripada perbuatan manusia itu arash. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Kalau perbuatan manusia ni lagilah Maha berkuasa. Sebab itulah kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah sahaja. Ya, jadi itu yang disebut dalam huraian seperti ini oleh ulama-ulama Islam yang sebenar. Maka dapat dipahami daripada sabda baginda alaihi salatu wassalam tadi, kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Maknanya Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tidak dilindungi arah, tidak dilindungi makhluk, tidak dilindungi tempat, tidak dianggap disifatkan duduk di atas sesuatu. Mungkin berkaitan dengan tempat ni ramai orang tak faham. Tempat ni apa dia? Kita kena sebut sebab ni berkaitan dengan akidah. Tempat ni di sisi huraian ulama Islam, dia ditarifkan, definasikan tempat. Di dalam bahasa Arab, tempat makna dia al-makan. Di sisi ulama Islam ketika menghuraikan definisi ataupun ta'rif tempat ataupun makan,
huwal faraghul ladzi yamla'uhul jisim. Ruang kosong yang dipenuhi padanya jisim. Ruang kosong yang dipenuhi padanya jisim, itulah tempat. Contoh dia ni, ruang solat masjid Kolej Islam Malaya. Ni ruang asalnya kosong, tuan-tuan. Ruang ni asalnya kosong. Kemudian dipenuhi padanya jisim-jisim. Seperti apa ni? Meja. Apa lagi? Kipas. Almari. Tiang kipas. Itu semua jisim. Bukan itu saja. Dipenuhi ruang kosong ini oleh jisim seperti kita. Kita ni jisim. Kitalah yang memenuhi ruang kosong ini. Jadi ruang kosong yang dipenuhi padanya jisim, di sisi huraian ulama Islam, itulah maknanya tempat. Itu tempat. Jadi, dikatakan oleh ulama, siapa yang sebenarnya menciptakan tempat? Ini contoh, dewan solat masjid ini. Tempat lain pun begitu. Tapi yang menciptakan tempatnya siapa? Yang mengeluarkan daripada tidak ada kepada ada itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tidak boleh dianggap Allah Ta'ala itu bertempat. Kita boleh beranggap bertempat. Contohnya saya, ni tempat saya sekarang ni. Di dewan solat masjid ini. Ini tempat saya. Saya dilingkungi, diliputi tempat. Bukan tempat saja, diliputi arah. Depan, ni depan saya. Ini belakang saya. Ini kiri saya. Ini kanan saya. Ini atas saya. Atas saya ada atap, bawah lantai. Tuan-tuan pun begitu, mesti ada arah. Ada tak siapa kat sini mendakwa, saya ada kat sini tapi tanpa arah? Tak boleh terima, tuan-tuan. Kalau ada, boleh beritahu. Ustaz, saya je yang, saya ada sekarang ni tapi saya tidak ada arah. Pelik Mesti ada arahnya depan. Ini huraian ini bukan pening, tuan-tuan. Ini huraian ulama ahli sunnah jamaah. Dia nak bagi kita faham betul-betul bahawa Allah Ta'ala tak boleh disamakan dengan makhluk. Sebab tu dia katakan Allah Ta'ala tak diliputi arah, tidak diliputi tempat. Yang diliputi tempat dan arah hanya makhluk seperti kita, seperti benda, meja, binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk sahaja. Allah Ta'ala tidak begitu. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Imam Al-Baghdadi menukilkan ijma'. Ijma' ni kesepakatan ulama'. Mana tak ada khilaf di kalangan ulama' dalam perkara ini. Itu mana ijma'. Hari ni ramai orang tak faham apa ijma'. Ijma' ni kesepakatan ulama' mujtahidin pada hukum tertentu. Perkara tertentu. Ijma' tak ada perselisihan pendapat. Kalau ada perselisihan, kalau ada yang berbeza pendapat tu mungkin orang awam. Tak boleh ambil kira. Orang awam ni dalam satu babak hukum agama bukan semua kita boleh ambil kira. Kita kena ambil juga pendapat orang awam dalam menentukan. Tak boleh. Dia kena pendapat ulama'. Ulama' pun tengok juga. Bukan ulama' biasa-biasa sekarang baca kitab macam kita, tidak. Ulama' mujtahidin. Mu'tabarin. Dia ada tingkatan dia. Untuk menentukan hukum tu memang begitu. Benda tu boleh, tidak boleh. Halal, haram, baik, buruk. Selepas Al-Quran, sunnah, ijma'. Kesepakatan. Mula-mula tengok kesepakatan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi dalam kitab, satu kitab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa dengar kitab, nama kitab ini Al-Farqu Bainal Firaq, yang dibuat ataupun yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Baghdadi. Kitab dia ni kalau nak kira berapa ratus tahun dah, hampir 1000 tahun dah kitab ni. Mana ni tamadun yang sangat lama. Dia sebut dalam kitab itu berkaitan dengan apa yang kita nyatakan tadi, Allah tidak diliputi tempat. Dia sebut apa? Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, mereka telah berijma'. Apa itu berijma'? Bersepakat. Tak ada khilaf. Tak ada perbezaan pendapat. Pada apa? Pada bab apa? Pada perkara, pada yang menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala tidak diliputi tempat. Ijma', tuan-tuan. Tidak diliputi tempat tu maknanya apa? Tidak bertempat lah, tuan-tuan. Tanpa tempat dan tidak terikat dengannya masa dan juga zaman. Oleh itu, kita sebagai orang Islam tidak boleh menganggap Allah Ta'ala ni mesti ada tempat. Tak kira lah, di atas ke, di mana-mana tempat ke, di bawah ke, mesti bertempat. Tak boleh.
Kenapa tak boleh? Sebab tempat itu makhluk. Dan tidak boleh juga dianggap Allah Ta'ala itu terikat dengan masa dan juga zaman. Kenapa tak boleh? Sebab masa dan zaman itu makhluk. Memang tepat sekali Imam Abu Mansur Al-Baghdadi menyatakan, ijma', dia menukilkan pendapat sebelumnya lagi, perkara ini adalah, mana selain pada Quran dan hadis sahabat, ianya adalah kesepakatan ulama Islam yang mu'tabar. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak berarah. Itu memang benda yang memang dah tepat, yang betul. Dan itulah intipati akidah Nabi SAW daripada hadis yang kita baca tadi. Kanallah walam yakun syai'un ghairuh. Kemudian ulama selepas itu, tuan-tuan, selepas kewafatan baginda alaihi salatu wasallam, membukukan ilmu ini. Maka sampai satu generasi tertentu lahirlah istilah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah zaman Nabi tidak ada istilah itu. Selepas itu. Kenapa? Sebab selepas kewafatan Nabi ada satu masa itu muncul banyak sangat ajaran sesat. Pahaman sesat, aliran sesat, salah faham terhadap Quran dan sebagainya. Jadi ulama-ulama yang alim ni dia bijak sana, tuan-tuan. Dia susun satu kaedah, istilahat, supaya orang awam ni mudah faham. Mudah faham dalam bab akidah, bab usuluddin. Jadi muncullah di situ istilah ahli sunnati wal jamaah. Makna dia yang mengikut sunnah syariah Nabi SAW dan juga mengikut pegangan majoriti umat Islam, terutama sekali daripada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan masih ingat lagi generasi salaf, kurun yang ketiga hijrah. Ini kita kena ambil kira juga. Ni kalau bahasa Pantai Timur diguna istilah ni. Kena tahu juga generasi ketiga, maknanya generasi kurun yang ketiga hijrah. Apa makna kurun ketiga hijrah? Dia kurun yang terbaik, tiga yang terawal. Sebab ada hadis, kalau tak ada hadis kita tak sebut. Pertama kurun Nabi, 100 tahun. Satu kurun menyamai 100 tahun. Nabi SAW pernah bersabda, khairul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. 3. Sebaik-baik kurun aku. Satu kurun menyamai 100 tahun. Walaupun selepas kewafatan Nabi. Nak lengkap 100 tahun tu. Masuk 100 tahun yang kedua pula, kurun yang kedua. Bila lengkap 100 tahun, jadi kurun yang kedua. Masuk yang ketiga pula, jadi 300 tahun. Jadi yang ke-300 tahun tu, nama dia zaman salaf. Antara kurun yang Nabi doa barakah padanya. Sebab berdasarkan hadis tadi. Nabi doakan, kurun yang diberkati oleh Allah, kurun aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tiga kurun, maknanya 300 tahun. Jadi, mana-mana ulama yang lahir pada kurun yang ketiga ini adalah kurun salafus soleh. Bahkan ada ulama kata, walaupun sebelum kurun yang ketiga itu. Apa pegangan manhaj salaf dalam perkara ini? Berkaitan dengan Allah, perkongsian menyuraikan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Cukuplah kita dengan tokoh salafus soleh, seorang ulama daripada Mesir. Nama dia Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Ulama salafus soleh, zaman salaf. Dalam risalah akidahnya yang berjudul Al-Aqidatut Tahawiyah. Dicetak kitab ini di seluruh dunia, disebarkan. Dan di tempat kita ada terjemahan dia. Tak silap saya, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor ada buat terjemahan. Dah ada buat pengajian ni. Al-Aqidatut Tahawiyah. Nisbah kepada siapa? Tokoh Salafi Soleh. Nama dia Al-Imam At-Tahawi. Beliau menyebut dalam risalah akidahnya itu, La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah Ta'ala tidak diliputi 6 arah seperti makhluk. Makhluk diliputi 6 arah. Macam kita, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah.
Allah Ta'ala tidak sedemikian, kata Imam At-Tahawi. Ini zaman salafus soleh, bukan zaman sekarang ni. Benda ni sudah lama. Bila disebut tidak diliputi 6 arah seperti makhluk, maknanya Allah Ta'ala tidak diliputi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maknanya Allah Ta'ala itu ada, wujud, tapi tidak berarah dan juga tidak bertempat. Ini juga pegangan salafus soleh. Hari ini tuan-tuan, ada kumpulan menggelarkan diri mereka sebagai salafiyin. Kalau di Mesir dulu masa kami belajar, mereka gelar salafiyin. Kami ni salaf, kami ikut salaf dia. Akidah yang kami pegang, Allah Ta'ala tempatnya di atas arah atas. Itulah akidah salafiyah, kata dia. Maka ulama kita jawab, bohong, ini fitnah. Ini mencemarkan imej salaf. Mana ada ulama salaf menganggap Allah Ta'ala ni bertempat, berarah? Tidak ada. Cukup dengan kata-kata tokoh salafus soleh tadi, Imam Tahawi, Al-Misri, dia kata apa? Allah Ta'ala tidak diliputi 6 arah. Bila dikata Allah Ta'ala tidak diliputi 6 arah, maknanya tidak berarah dan juga tidak bertempat. Ini kita nak menolak dakwaan golongan hari ini yang bertopingkan dengan nama salafi, tapi berpegang akidah Allah Ta'ala berada di arah atas. Itu tidak boleh. Bercanggah dengan akidah ahlu salaf yang terawal, yang dinyatakan tadi. Cukuplah dengan ayat laisa kamitslihi syai' yang kita baca tadi, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Maka ilmu-ilmu akidah seperti yang dinyatakan ini di antara asas ilmu akidah dan ilmu fardhu ain yang perlu dipelajari oleh setiap individu muslim. Dan inilah intipati akidah baginda alaihi salatu wassalam. Dan itulah pegangan yang ada dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah yang kita pegang hari ini. Yang kita duk sebut ahli sunnah jamaah, ahli sunnah jamaah. Inilah dia. Cuma selepas itu dia ada pula istilah yang lepas itu ada pula istilah. Bila sebut ahli sunnah jamaah, ada Asy'ariyah Maturidiyah pula. Oh, banyak pula istilah dia. Kalau orang awam ni memang pening lah. Apa pula Asy'ariyah? Mula-mula ahli sunnah jamaah, kemudian Asy'ariyah Maturidiyah. Dia ada kaitan. Itu kemudian hari kita akan huraikan tuan-tuan. Tapi benda itu semuanya sama. Dan kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang boleh kita nyatakan di sini, antara intipati utama dalam ahli sunnah jamaah, dan ia adalah akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah beriman bahawasanya Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Sempurna, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, tidak berhajat kepada makhluk, tidak boleh disandarkan ciri-ciri makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab tu Imam Tahawi juga, ulama salafus soleh, menyebut dalam kenyataannya yang lain dalam satu kitab tadi, dia kata apa? Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafara. Siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan salah satu sifat-sifat makhluk, maka dia telah kafara. Apa makna kafara? Bukan orang Islam. Ini bukan kita yang sebut, ini disebut oleh tokoh salafus soleh semenjak generasi salafus soleh. Mungkin hampir lebih pada 1000 tahun yang lampau. Benda ni sudah lama. Tapi disebabkan hari ini kemunculan pahaman sesat, kumpulan sesat, akidah yang songsang, kita terpaksa ulang benda yang telah dimuktamadkan oleh ulama ini. Kena bagi tahu balik. Kena buat kerja tuan-tuan. Ya, bukan satu perbalahan, perpecahan. Tujuan kita menyatukan perkara-perkara seperti ini untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Dan untuk menyatakan bahawasanya hanya ahli sunnah jamaah saja yang diterima pakai di dunia ini ila yaumil qiyamah. Dan ini kesepakatan ulama-ulama Islam daripada dulu sampai hari ini dan seterusnya. Maka bersyukurlah kepada kita, alhamdulillah, berada dalam manhaj yang benar, dan itulah juga manhaj junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila berkaitan dengan akidah sunnah jamaah ini, dia agak panjang huraian dia. Cuma kita ambil poin yang penting seperti mana yang dinyatakan tadi. Dan itu sangat penting bab akidah ini. Kerana akidah adalah syarat ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang akidahnya rosak, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ni kita dah buat persediaan untuk sambut Ramadan tak lama lagi dan sebagainya. Kena banyak buat qiyam, puasa sunat dan sebagainya, berzikir, majlis ilmu dan sebagainya. Tapi kita kena ingat,
Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam satu riwayat. Siapa dia Imam Ghazali ni? Ni kepunyaan kitab Ihya Ulumuddin, satu kitab yang besar di sisi umat Islam pada hari ini. Apa yang Imam Ghazali berkata? La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali selepas dia mengenal siapakah yang sembah, siapa yang dia sembah. Maknanya mengenal Allah Ta'ala itu syarat utama ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa kita, zakat kita, ibadah haji kita bagi mereka yang mampu. Dan selainnya, kalau akidah rosak, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita mengaji fiqah tuan-tuan, contoh kita ambil, contohlah ni contoh, kita belajar fiqah, kalau kita tanah Melayu ni, fiqah mazhab Syafi'i lah. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita mengaji fiqah ni, kena ikut mazhab ke? Kena lah. Wajib. Sebab apa? Kita orang awam. Kita bukan mujtahid mutlak. Kalau kita mujtahid mutlak alim macam Imam Syafi'i, tak perlu mazhab. Saya tak perlu mazhab. Kau macam Imam Syafi'i tak apa. Tapi kau fardu ain pun tak khatam. Solat-solat 5 waktu yang dulu kau tak ganti. Macam mana nak jadi mujtahid mutlak? Jadi contoh ya, kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dia akan sebut dalam satu bab. Contohnya bab solat. Sebelum nak cerita bab solat tu, rukun solat tu, dia akan cerita syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat bab solat tu, dia sebelum nak membincang bab solat tu dulu. Dia akan sebut syarat pertama, sah, untuk sah solat itu diterima, al-Islam. Mesti Islam. Kalau orang kafir, dia tengok kita solat dia ikut, tak ada makna di sisi Allah Ta'ala. Sama juga puasa. Syarat sah utama bagi puasa. Dia dah sebut al-Islam. Kalau ada orang kafir nanti, orang bukan Islam lah dengan makna orang bukan Islam, bulan Ramadan nanti, dia tengok kita puasa, dia pun ikut. Di sisi Allah Ta'ala tak ada makna. Kecuali kau masuk Islam dahulu. Nampak? Dan begitu bab-bab yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya mana-mana ibadah, kalau nak diterima oleh Allah Ta'ala, akidah kena betul. Maknanya tidak sah daripada orang kafir, satu. Dan tidak sah juga daripada orang yang asalnya Islam tapi akidahnya rosak. Ini yang kita nak bincangkan di sini tuan-tuan. Demi menjaga akidah umat Islam. Sebab akhir zaman ni macam-macam pahaman, ideologi, kumpulan, ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam berleluasa pada hari ini, bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia, apatah lagi dengan adanya dunia tanpa sempadan. Siapa saja boleh bercakap pasal ini tanpa disekat, tanpa ditapis, payah, bukan tanpa, payah nak sekat, payah nak tapis. Jadi penekanan terhadap ilmu akidah Ahlussunnah Jamaah seperti mana yang dinyatakan tadi sangat penting, sangat utama. Ini yang kita risaukan pada generasi yang baru-baru seperti anak-anak cucu-cucu kita ini tuan-tuan. Kerana kita tak lama lagi akan pergi. Cucu-cucu kita inilah satu hari nanti dia akan jadi pembesar, pemimpin, imam, pegawai dan sebagainya. Kalau akidah daripada awal tidak ditanam dalam jiwa-jiwa mereka, akidah Ahlussunnah Jamaah seperti mana dinyatakan tadi, kita tidak tahulah bahawasanya akan datang apa akan jadi dari sudut agama. Mungkin rosak binasa kalau kita tidak buat satu persediaan yang betul-betul pada hari ini untuk memperkasakan ilmu akidah pada masyarakat umat Islam dan juga generasi-generasi yang ada pada hari ini. Maka bab Ahlussunnah Jamaah, manhaj dia perlu diperkasakan semula. Ramadan tak lama lagi tuan-tuan. Kalau orang dulu sebelum masuk Ramadan sebulan dua, majlis ilmu akidah agama dah dibuat. Banyak ya untuk isti'dad li Ramadan, persediaan untuk masuk Ramadan dengan ilmu agama. Selain pada akidah, hukum hakam bab puasa, bab fardu ain. Ya, jadi semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya yang hina ini untuk menyampaikan tazkirah sebelum kita menunaikan solat Jumaat berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bab Ahlussunnah Jamaah ni adalah bab yang sangat penting dalam bab agama dan perlu dikongsikan pada semua pihak dan lapisan masyarakat dari kalangan orang Islam terutama sekali untuk mengetahui hakikat ataupun intipati akidah baginda alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga kita kekal dalam manhaj ini, Ahlussunnah Jamaah yang dibawa oleh para ulama kekal. Semoga kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah sikit sebanyak tazkirah kita sebelum solat Jumaat. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimanfaatkan bersama
dan dapat disebar-sebarkan. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Jangan lupa perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi SAW, sebab di sana ada hadis yang menyarankan kita buat sedemikian. Dan juga ada satu hadis juga sahih yang menggalakkan kita berselawat 80 kali selepas asar hari Jumaat. Hadis ni hadis sahih. Ya, siapa yang berselawat asar hari Jumaat 80 marrah, 80 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya yang dia lakukan selama 80 tahun. Maknanya pahalanya sangat besar. Ini khusus selepas asar hari Jumaat. Mana selain pada kita berselawat banyak-banyak tuan-tuan, asar hari Jumaat nanti, bila masuk hari Jumaat, waktu dia bermula asar hari Jumaat dan sampai sebelum tenggelamnya matahari pada hari ini. Itu dikira waktu asar. Waktu itu sangat istimewa. Digalakkan berselawat sebanyak 80 kali. Dan ada sumber mengatakan sahih yang mengatakan di saat itulah doa seorang mukmin mustajab, asar hari Jumaat. Sebab itulah orang alim dulu, bila asar Jumaat sampai maghrib, dia berdoa, berzikir, berdoa, berselawat. Orang dululah, orang sekarang ni tak tahulah. Mungkin ada, ya. Sebab waktu tu waktu yang sangat istimewa. Terutama sekali mustajab doa. Ramai di kalangan kita ni nak doa dia mustajab, nak disembuhkan penyakit, nak dilasarkan hutang, nak dilindungi oleh Allah Ta'ala dan sebagainya. Ambil waktu ini tuan-tuan. Bila lepas asar hari Jumaat, sebelum tenggelamnya matahari. Semoga kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis tazkirah kita pada tengah hari ini bersama dengan saya dengan bacaan tasbih kifarah. Kemudian di surat Al-Asr, kemudian tahlil 3 kali itu menyebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu biha al akhlaq wa tuyassiru biha al arzaq wa tadfa'u biha al mashaq wa tamla'u minha al afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sini ada beberapa makluman yang ingin saya sampaikan daripada pihak pengurusan Masjid Kuala Islam Malaya. Yang pertama ialah kutipan Jumaat pada minggu lepas ialah sebanyak RM4,710, manakala kutipan mingguan pula adalah sebanyak RM1,433. Jumlah keseluruhannya adalah sebanyak RM6,143. Jadi pihak masjid ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan, dan marilah sama-sama kita jadikan sedekah ataupun wakaf ini sebagai satu amalan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati serta meluaskan rezeki kita semua, insya-Allah. Yang kedua, bagi membuat persediaan untuk menyambut bulan Ramadan tidak lama lagi, pihak Masjid Kuala Islam Malaya telah melancarkan tabung Ihya Ramadan bagi mengumpul dana serta menyokong pelaksanaan program-program sepanjang bulan Ramadan nanti. Jadi sehubungan dengan itu, pihak masjid menyediakan peti besi di tengah-tengah pintu ruang masuk solat utama di belakang sana, serta tabung-tabung yang berlabel secara resminya akan dijadikan sebagai tabung khas Ihya Ramadan. Jadi para jemaah yang ingin menyumbang, bolehlah hulurkan sumbangan tuan-tuan melalui tabung-tabung Ihya Ramadan yang telah disediakan oleh pihak masjid, ataupun boleh juga disalurkan secara atas talian melalui QR code yang telah disediakan oleh pihak masjid, dan tuan-tuan perlu letakkan rujukan Ihya Ramadan. Manakala untuk slot-slot khas tajaan seperti tajaan juadah berbuka puasa, sagu hati Imam Tarawih dan lain-lain tajaan, insya-Allah pihak pengurusan Masjid Kuala Islam Malaya akan menyediakan borang khas yang akan dimaklumkan melalui medium rasmi MKIM, sama ada dalam grup WhatsApp Qaryah ataupun Facebook rasmi Masjid Kuala Islam Malaya. Dan sebarang pertanyaan, tuan-tuan bolehlah berhubung terus dengan pihak pengurusan Masjid Kuala Islam Malaya bagi mendapatkan maklumat lanjut. Dan semoga sumbangan dan sokongan daripada para jemaah semua menjadi amal jariah yang berterusan dan insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pihak masjid akan mengadakan program Qiyamul Lail, iaitu pada 20 Disember 2025, iaitu pagi besok, yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Jalal Zaiki. Beliau adalah merupakan qari negeri Selangor. Kemudian minggu seterusnya ialah pada 25 Disember 2025, pihak Masjid Kuala Islam Malaya akan mengadakan ceramah khas sempena ambang tahun baru 2026 yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Da'i Syazwan, dan beliau adalah merupakan penceramah bertauliah dan juga personality TV. Jadi sehubungan dengan itu, para jemaah dijemput untuk hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan program-program yang telah dirancang oleh pihak pengurusan masjid, dan diharapkan semoga majlis ilmu tersebut dapat memberi manfaat serta menyuburkan lagi iman kita semua, insya-Allah. Dan akhir sekali, tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT sekalian, Bilal bertugas pada hari ini ialah Ustaz Abdul Qayyum, manakala khatib serta imam bertugas ialah saya sendiri, iaitu Ustaz Muhammad Hasan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan juga kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Dan pada hari yang mulia ini tuan-tuan sekalian, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Zakat Kunci Keberkatan. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim
bahawa berkat membawa maksud pertambahan dan berterusan menikmati sesuatu kebaikan. Hakikat berkat bukan sekadar terlihat pada banyaknya nikmat secara zahir, tetapi mencakupi rasa qanaah, yakni berasa cukup dan kelapangan pada sudut rohani dan jasmani, yang mana Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa dan kehidupan seorang hamba sebagai natijah istiqamahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru berkat inilah yang mesti dicari, kerana ia menjadi teras kepada kelangsungan hidup yang tenteram di dunia dan kebahagiaan hakiki di alam yang kekal abadi. Tanpa berkat, tuan-tuan sekalian, sebanyak mana pun harta ataupun kemewahan yang kita miliki, lebih-lebih lagi jika diperoleh dengan cara yang salah ataupun tidak menunaikan hak-hak orang lain, maka hatinya tetap akan berasa sempit, kosong dan tidak pernah merasa cukup. Maka dalam konteks ini, tuan-tuan sekalian, menunaikan zakat adalah salah satu pintu utama untuk memperoleh keberkatan. Kerana dengan zakat yang kita tunaikan, sebenarnya dapat menyucikan harta dan mengembangkannya. Mereka yang menunaikan zakat dengan penuh keimanan dan juga ketaatan, rezekinya bukan sahaja dicukupkan, bahkan urusan kehidupannya dipermudahkan. Maka tidak tepatlah jika ada anggapan yang mengatakan bahawa zakat ini mengurangi harta, ataupun zakat ini sekadar disamakan dengan cukai dan bebanan keuangan yang lain. Kerana hakikatnya, tuan-tuan sekalian, zakat adalah ibadah yang membuka pintu keberkatan, bukan sesuatu yang merugikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tahun 2024 sahaja, data menunjukkan hanya 380,000 rakyat Muslim negeri Selangor yang menunaikan zakat. Angka ini hanyalah kira-kira 20% daripada jumlah umat Islam yang sepatutnya menunaikan kewajipan tersebut. Realiti ini memberi isyarat yang jelas bahawa masih ramai umat Islam di negeri ini yang belum menyempurnakan rukun Islam yang ketiga. Mungkin kerana sikap lalai, jahil ataupun ingkar terhadap fatwa serta ketetapan pihak berkuasa agama berhubung kewajipan membayar zakat di negeri Selangor. Ketahuilah tuan-tuan sekalian bahawa jumlah asnaf di Selangor amat besar dan memerlukan perhatian serius kepada kita semua. Golongan fakir dan miskin sahaja telah melebihi 70,000 keluarga yang bergantung kepada bantuan zakat bagi kelangsungan hidup mereka. Bagi tempoh Januari hingga September 2025, Lembaga Zakat Selangor telah mengagihkan sebanyak RM916 juta untuk pelbagai keperluan kepada asnaf seperti sewa rumah, pendidikan, rawatan kesihatan, kebajikan mu'alaf dan elaun guru kafa dan sebagainya. Suatu gambaran jelas betapa luasnya amanah zakat dan betapa besar harapan umat kepada golongan yang berkemampuan agar menunaikan kewajipan ini dengan penuh tanggungjawab dan keinsafan. Selaras dengan hasrat dan juga titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kewajipan zakat hendaklah ditunaikan di negeri Selangor dan tidak dialihkan ke tempat lain tanpa keperluan yang sah. Warta Kerajaan Negeri Selangor Januari 2025 turut menegaskan melalui satu fatwa yang diperkenankan baginda bahawa badan bukan kerajaan ataupun NGO ataupun individu ataupun badan lain yang membuat kutipan zakat di negeri Selangor ataupun mengagihkannya tanpa izin duli Yang Maha Mulia Sultan melalui Majlis Agama Islam Selangor ataupun Lembaga Zakat Selangor adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Ketetapan ini bertujuan memastikan zakat sampai kepada asnaf yang berhak selaras dengan kaedah pengurusan yang teratur dan amanah.
Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Zakat bukan sekadar tuntutan syarak, tetapi ia adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan yang membawa keberkatan. Dengan keberkatan inilah kehidupan kita akan diisi ketenangan, rezeki yang mencukupi serta limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Dan marilah tuan-tuan sekalian, kita lihat dan meneliti bagaimana zakat menjadi kunci keberkatan dalam kehidupan. Yang pertama, zakat menyuburkan rezeki seseorang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin bi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Perumpamaan derma dan nafkah yang dikeluarkan oleh mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmat kurniaannya, lagi maha mengetahui. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjaran berlipat kali ganda kepada mereka yang membelanjakan harta pada jalannya. Hal ini termasuklah mana-mana bentuk pemberian seperti sedekah dan zakat. Perumpamaan benih itu menunjukkan bahawa setiap sedekah dan zakat, biar sekecil apa sekalipun, akan menumbuhkan pahala yang besar, seperti mana 1 biji benih yang menumbuhkan tangkai-tangkai dengan hasil yang lebih banyak. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, zakat tidak akan mengurangkan harta manusia. Ia bersandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min malin." Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut boleh difahami pada 2 sudut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahawa harta yang disedekahkan akan terus bertambah disebabkan keberkatan yang diperoleh. Begitu juga akan ditambahkan pahala bagi orang yang bersedekah serta ganjaran yang berlipat kali ganda. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, mendapat doa yang istimewa daripada para malaikat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap pagi ada 2 malaikat turun kepada setiap orang anak Adam. Salah seorang berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak termasuk zakat." Manakala yang malaikat satu lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kedekut." Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibn Battal di dalam syarah Sahih Bukhari menyatakan, hadis ini merupakan satu galakan untuk menginfakkan harta, sama ada dalam bentuk zakat, menunaikan nafkah maupun bersedekah. Mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala akan didoakan oleh para malaikat, dan doa para malaikat itu sangat mustajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah pada hari ini, tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu memahami bahawa zakat adalah ibadah
yang mampu menjemput keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan dan juga kesejahteraan kepada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, kita hendaklah sedar bahawa zakat menjadi medium untuk membersihkan harta dan jiwa, menjauhkan sifat kedekut dan tamak, serta menumbuhkan sifat dermawan dan kasih sayang dalam diri kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kita hendaklah mentaati titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan menunaikan zakat mengikut ketetapan fatwa, yakni mereka yang bekerja ataupun menetap di negeri Selangor mesti menyalurkan zakat melalui lembaga zakat Selangor yang akan memastikan semua asnaf yang berhak menerima bantuan disantuni dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya penolong kamu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka mendirikan salat dan juga menunaikan zakat serta mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syari'ata hudan lin-nasi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة منك المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إرشاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أنم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة لولي علي سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إرشاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعاة والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله يا رحمن الرحيم, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah
yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami ya Allah daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat. Serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami ya Allah. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah ganjaran pahala kepada pembayar zakat. Berkatilah umur dan harta mereka. Gantikanlah zakat yang mereka tunaikan dengan perkara yang lebih baik, serta jadikanlah ia sebagai penyuci segala dosa untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati umat Islam yang layak menunaikan zakat agar melaksanakan tuntutan kefarduan terhadap harta mereka. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat bakhil. Suburkanlah rasa kasih sayang dan satukanlah hati-hati kami dalam kebaikan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salah. Kepada para jemaah yang berada di bawah, sila penuhkan saf-saf yang kosong di atas. Kepada para jemaah yang berada di bawah, sila naik ke atas dan penuhkan saf-saf yang masih kosong di hadapan. Stawu, stawu, aqimu sufufakum wa tarasu wa suddul khalal. Sila luruskan saf dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات
السلام عليكم ورحمة الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا كلها تامة. واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesiapa para jemaah yang ada kehilangan ataupun mungkin tercicir handphone di sebelah bilik jenazah, InsyaAllah kalau sesiapa yang ada kehilangan handphone boleh berjumpa dengan pegawai masjid. Sekian, terima kasih.